Oh, soalan perangkap. Wah, panas. Lama jugalah tak jumpa dia. Sebab rasanya berapa tahun tahun-tahun juga lah. Tapi tak ada lablas. Orang banyak bertanya, kau dengan Ropi bergaduh ke apa ke? Mana nak gaduh, kita sepupu. Pi, jangan lupa call aku Pi. Ni rindu kat hang. Takkan hang tak rindu kat aku. Dia aku rindu kat hang. Ucup Cucu Pak berkata sudah hampir 5 tahun tidak bertemu Ropi dan mengakui merindui sahabatnya itu. Lama juga tu tak jumpa kan? Kenapa agaknya tak berjumpa tu? Dah lalang nak tanya jugalah Ucup dengan Ropi tak ada plan ke nak comeback semula bersama Cucu Pak ni? Ajak tu nak comeback memang ada rasa. Tapi yalah, bila dah kekurangan 2, kita rasa macam nak comeback pun siapa nak ganti 2 lagi tu. Tak apalah, kita just ikut sendiri je lah macam tu. Kalau ada masa mungkin kita akan bertiga akan buat roadshow ke apa macam tu lah. Saya, Ropi dan Pak Jaiz. Apa senario pun dah comeback. Ya betul. Meletup. Ya, tak tahu. Ada juga yang komen macam kumpulan Cepat tak nak ke sebab bila tengok bila Abang Ropi seorang buat makan. Adalah bertanya macam dia dah kumpulan Cepat dulu ke? Dia comeback pun menarik. Kalau ikutkan memang ada nak buat. Sebab yalah, nanti pun kena tanya Ropi juga dengan Pak Jaiz. Kalau diorang kata okey kita nak buat comeback, konsep macam mana pula? Sebab sebelum ni berlima. Jadi bila bertiga ni macam orang akan tanyalah, dah tinggal bertiga pun nak ni lagi ke? Try lah cari ganti. Sebab kita memang tak ada berganti. Bila fikir balik, susah lah. Sebab Ropi pun dah sibuk dengan sepatu reunion dia. Saya sibuk dengan kadang drama komedi, kadang drama serius. Pak Jaiz tu dia dah ada kedai sendiri. Kedai kek dia dekat Ipoh. Tengkangan macam nampak susah sikit lah. Just kalau ada orang panggil, kita akan contact. Kau nak tak kita buat show malam macam tu je, dinner ke apa? Kalau dia kata okey, kita jalan lah. Untuk comeback yang macam mana reunion tu agak ni sikit lah. Akan buat kita macam alah, teringat kiri-kanan kita ni sebelum ni. Tu dah lah rasanya. Agak berat lah. Sebab kita berlima, sama-sama susah, senang. Lepas tu masa Cupak tu memang kita dah rasa macam mana susah senang lah. Lepas tu bila diorang pergi, kita rasa macam kalau dia tinggalkan tak apa, ini dia meninggalkan kita semua. Tu yang terasa tu. Sebab mastermind juga Pak Ala dengan Pian tu. Tapi bila diorang tak ada, macam okey, tak apa, kita teruskan kita punya kerjaya masing-masing tu. Hubungan abang dengan Abang Ropi ni macam mana sekarang? Sebab kalau dia tengok Abang Ropi dia macam dah solo dah sekian lama kan. Okey. Ramai orang beranggapan macam gimana korang ni kan? Dah sebenarnya dah lama tak dapat job jadi. kita orang sebenarnya tak ada gaduh, tak ada apa. Cuma macam masing-masing sibuk masing-masing. Macam Ropi, okey dia sepatu. Macam abang dengan drama, kadang-kadang stesen dipanggil. Tu kena buat lah. Kadang-kadang bila Cok, jom join drama ni. Alamak, tak boleh tengah syuting. Kita drama lain. Kalau ada masa memang kita jumpa. Bersama payah sikit lah. Lama tak bang? Tak bersama dengan Abang Ropi dan berjumpa ni. Last bila? Soalan perangkap. Wah, panas. Lama jugalah tak jumpa dia. Sebab rasanya berapa tahun tahun-tahun juga lah. Tapi tak ada lablas. Tak ada belas-belas tahun. Adalah dalam 4 macam tu lah. 4 tahun bang. KL dekat jom mesti. Dah ada nak jumpa. Tapi macam, Pi, hang kat mana? Bila tanya dia, tengah syuting. Tak apalah, nanti kalau ni free lah. Bila dia call saya pula, Cok mana? Alamak, aku syuting lah. Tak dapat jumpa, kata tak apa, kita set time. Nanti jumpa lah. Selalu macam tu lah. Sampai 4 tahun. Tapi akan jumpa juga. Sebab orang banyak bertanya, kau dengan Ropi bergaduh ke apa ke? Mana nak gaduh, kita sepupu. Saya dengan Ropi sepupu rapat kata orang. Jadi harusnya kan. Tapi itulah, memang tak boleh pisah kan. Cuma dia sibuk, okey. Cuma dia sibuk, okey, tak apa, hang carry on. Free nanti terus je lepak kedai mamak, kita borak-borak. Pi, jangan lupa call aku Pi. Ni rindu kat hang. Takkan hang tak rindu kat aku. Dia aku rindu kat hang. Kita tak pisah, kita masih ni lagi. Okey. Alright.